Bang, Exober Nova 160 yang standard tak sedap, melantun. Aku pun tak tahulah jenama apa, jenama cak ayam lah. Tak apa, aku tukar. Korang tengok geng, dia punya finishing geng, sangat cantik. Jadi Solfili ni dia menawarkan harga yang murah dengan kualiti yang mantap. Dalam satu teknologi saja korang boleh buat adjust macam-macam, rebound, preload, keras lembut. So disebabkan dia rendah 305mm, kita boleh adjust kat atas ni lah. Okay, so kita pusing, boleh naik tinggi sikit. Nampak? Okay, ni aku tinggikan sikit atas ni. Alright korang, so aku dah siap pasang dah. Ni daripada sisi kanan kau nampak? Jadi geng, ada adjustment yang aku kena buat. Okay, nampak? Ni aku tinggikan sikit, nak bagi dia sama dengan yang standard. Dan korang kena letak washer dekat dalam, nampak? So ni aku tak letak washer lagi sebab washer tak ada kat rumah aku, dah habis. Nanti aku letak lah. So memang tadi aku dah try geng, dia punya absorb dia memang mantap geng. Okay, terbaik. Tak tipu geng. Kalau korang rasa mono standard korang tu teruk, ini jawapan dia geng. Solfili ST2A ni mantap.